Kalau bos tengah nak cari satu Mini Cooper Clubman, ini barang memang kurang dapatnya. Okey, ini hari misteri ada dapat satu lah. Ini pun boleh panggil Car King. Original cat sampai sekarang. Original mileage 40,000 saja. Owner memang kurang pakai, dengan satu owner pakai sampai sekarang lah. Kereta tak ada banjir, tak ada accident, semua elok lagi ya. Habis boleh pakai sajalah. Okey, ini hari misteri nak jual ni 2016 punya 1.5 auto, cuma 74,800 saja. Ini juga boleh buat furun lah. Kalau buat furun bulanan dia 1,000 lebih sikit aja. Sekarang misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat daripada owner ini Mini Cooper Clubman 1.5 auto. Okey, kereta ni cat masih ori sampai sekarang, satu owner pakai sampai sekarang lah. Kereta memang kurang pakai ya, baru jalan 40,000 saja. Okey, engine, gearbox, suspension semua elok lah. Tiada kemalangan, 4 pintu sama dengan tak ada banjir. Kereta memang cun cantik. Ni kalau Clubman biasalah buka dekat belakang biasa buka di belakang ya. Nampak? Dia buka pintu dekat belakang, tapi dia pakai side buka punya lah. Okey, tahun 2016 Mini Countryman, bukan Countryman, Mini Clubman Mini Clubman 1.5 auto Kereta memang cun cantik original, tak ada accident Nampak dia punya tulang semua elok lagi, sama cat semua original sampai sekarang, tak pernah buat cat lagi Ini pun pakai push start keyless ni Okey, dalam memang advance nampak. Ni pakai pusing ni. Lagi radio sama dengan aircon semua cantik-cantik lagi ni ada ambient light lagi nampak. Kereta memang cun. Owner lama satu aja memang pakai cermat lah ni kereta. Kalau kata pakai hati-hati punya lah. Kereta pun simpan baik simpan baik condition memang top belakang pun semua. Ni 4 pintu biasalah kalau Clubman ni 4 pintu. Okay, kereta memang cun cantik nampak. Ke depan semua cantik lagi. Condition bawa suspension macam baru tak ada bunyi. Okey, ini hari cuma nak jual 74,800 saja. 74,800 saja. Boleh buat furun lah. Kalau buat furun bulanan dia lebih kurang 1,000 lebih sikit macam tu Kalau bos mau ini Clubman, kontak Misteri. Setiap hari Misteri akan post 2 video tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support.